Aku rasa aku tak pernah kongsi lagi pasal macam mana nak guna lori crane ni kan. Okey lah, ini aku kongsi sikit lah. Sebab aku bawa lori crane sekarang ni. Boleh lah. Pertama sekali, aku akan tengok mana nak letak barang kan. Barang nak letak kat mana. Aku tengok kaki. Situ kaki. Kaki ni. Kaki crane. Tengok. Tengok parking lah. Tengok tempat okey tak okey. Tengok tu dulu lah. Bila dah okey, buka PTO lah untuk crane. Tekan kelas. Ini switch dia. Naikkan timing. Naikkan timing. Untuk lori aku ni dia ada bunyi ni lah, tik tik tik. Kalau duduk dalam lori ni waktu PTO buka memang bising lah. Bising tak? Memang bising. Okey, jom kita pergi bawah. Sekarang ni kita pergi keluarkan kaki tu pula. Let's go. Untuk model aku ni, model crane Fuzzy. Korang boleh search Google lah. Tak Google, tanya AI berapa kekuatan model lori ni, model crane Fuzzy F465. Tanya AI lah, model ni boleh angkat berapa tan. Nanti korang dapat lah jawapan. Nanti siapa-siapa yang dapat jawapan tu, komen lah dalam video ni. Nanti komen berapa kekuatan crane ni. Okey, ni step yang dekat luar pula. Joystick ni dia dua function. Dia boleh keluarkan benda ni dan dia boleh turun naikkan benda ni. Turun naik. Dia boleh keluarkan, dia boleh tutupkan. Nanti ni yang kawal dia. Dan dia ada point-point dia lah. Ni tempat dia. Ni untuk keluar. Buka lock dulu. Jangan saya nak keluar. Jangan lupa letak kayu. Kayu mesti mau letak. Ini keluar masuk. Pusing. Up and down. Up and down. Ada tu, nampak? Okey, sebelah sana pula. Sebelah sini settle. Ini lock dia. Buka. In, out. In, up and down. Lepas tu, bila kaki dah turun, kalau macam saya akan tengok saya nak turun belah mana. Contoh barang sebelah kanan kan. Bila barang turun sebelah kanan, saya akan tengok lori ni akan jadi tinggi sebelah kanan, tinggi sikit lah. Itu saya lah. Kalau saya turun barang sebelah yang kiri pula, kiri akan lebih tinggi daripada kanan. Kanan rendah sikit. Macam ni lah. Sekarang macam ni. Boleh nampak tak? Lori sekarang ni dia rendah sebelah kiri kan. Sebab saya nak turun barang sebelah kanan. Macam tu lah. Sebab kaki ni yang menekan. Kalau kita turun barang sebelah kanan, kaki kanan yang menekan.
Sebab tu saya tinggikan sebelah kanan. Okey. Ini untuk minyak hidrolik lah. Dia tolak ni, tarik kan, barulah boleh pergi ke kren. Kalau tak buat. Kalau kita tak ni, kren tak boleh pakai lah. Sama juga. Bila dah tarik ni kan, kaki dah tak boleh pakai lah. Tak ada. Sebab minyak dah tak masuk dekat sini. Minyak pergi dekat kren sekarang. Itu macam Swiss dia lah. Ibarat Swiss lah kan. Nak bertukar pergi ke kren pula. Ini function dia. Ini untuk pusing kiri kanan. Ni untuk pusing. Kan yang nak angkat dia. Ni untuk angkat. Ini pusing, ini angkat. Yang ini. Yang ini angkat. Ni. Yang atas. Yang ini untuk boom. Keluar tarik boom. Angkat dulu. Sekarang angkat dulu. Ni untuk pusing dia. Ini yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah aja bergerak. Yang kedua yang ini. Dan kita keluarkan boom. Ni boom. Keluarkan dia. Barang belakang sekali kita nak angkat. Nampak dia keluar. Lambat sikit keren saya ni sebab kipas dia rosak. Dia lambat. Tapi boleh angkat lah, cuma lambat lah. Okay.
dah parking. Sama lah, ulang balik lah. Tolak minyak masuk dekat kaki pula. Hidrolik ni pergi kat kaki. Barulah kita turunkan dia. Keren ni tak ada remote. Dia tak ada remote. So memang nak kena melekat je dekat panel tu kan. Dia tak ada remote. Okay. Ambil you punya barang. Ambil, ambil. Habis. Itulah dia. So sampai di bahagian terakhir. No, I going no boy. No. But you Muslim side go. Muslim side. No.